Ustaz, salahkah saya minta cerai kalau suami saya tak solat? Dia sebenarnya bukan salah tu terakhir, tidak. Di awal tu kita kena nasihat terlebih dahulu. Nasihat pada suami kita. Abang, kalau abang nak masuk dalam syurga, abang nak suruh keluarga kita boleh bersama dalam syurga, abang kena solat. Kalau abang tak solat, nescaya kita tak akan bersama. Kita hanya bersama di dunia saja. Untuk apa kita bersama di dunia? Tapi kitanya dalam keadaan yang kitanya tak bersama di akhirat. Rugi kita. Kita sebut demikian. Dalam masa yang sama kita nasihat, kita bagi tahu pada keluarga dia, kita ajak dia dan sebagainya. Tiba-tiba dia tak nak solat. Dia berkerah tak nak solat. Barulah kita pergi ke mahkamah. Bagi tahu pada mahkamah, tuan, saya rasa saya tak boleh dah tinggal bersama dengan suami yang tak solat. Kerana kalau saya tinggal di sini bersama dengan dia pun, di sana nanti saya tak akan bersama dengan dia. Kita bagi tahu pada mahkamah, dan boleh tak fasahkan saya daripada suami yang tak nak solat ini. Boleh, hukum dia dibenarkan dalam Islam. Setelah mana dia jalan terakhir dalam kekeluargaan kita.